Satu lagi cerita yang saya macam rasa terharu pun ada, confused pun ada. Um, ada satu patient kita orang, group kita orang lah. Um, Patient ni dia dah tak boleh makan ubat, dia dah tak ada respon. So Okey. pilihan kedua ialah buat pemindahan sumsum tulang lah. So Okey. hari tu dia cerita lah, Dr. Razak, family I tak nak bagi adik-beradik ramai. Hmm. Sebelumnya nak buat transplant kan dia kena buat blood test kan, Betul. untuk tengok keserasian sel darah putih, betul? Dia padan. Kepadanan dia. Kepadanan kan. Ya. So nak tahu tu setiap ahli keluarga ataupun adik-beradik lah, untuk dapat kepadanan tu lebih kebarangkalian tu lebih tinggi di kalangan adik-beradik, betul? Betul. So pesakit ni dia ramai adik-beradik, tapi seorang pun tak nak macam bagi Nak buat blood test tu. je. Bukan nak kata sepadan dan nak bagi darah. Nak buat test pun tak nak. Ya. Macam terlalu, kenapa stigma macam terlalu ni? Mungkin you ada kisah pasal semasa proses cari kesepadanan darah ni. Kalau kalau Fariza ada cerita yang cerita tu banyak. Menyentuh hati. Sampai balik rumah tak boleh tidur. Kesian kat pesakit kan. Kan kita kadang-kadang terbawa kan. Yeah. Balik rumah, kenapa lah pesakit ni? Saya ada seorang dululah, many years ago, seorang pesakit lelaki, mungkin dalam usia dia 30-an, acute myeloid leukemia lah. Jadi dia perlukan pemindahan sumsum tulang secara allogenik. Jadi ketika itu kita nak screen dulu adik-beradik dia. Nak screen adik-beradik dia, tapi kita kena ingat bila kita screen adik-beradik, itu adalah satu tindakan sukarela dari adik-beradik. Adik-beradik boleh. Oh yelah. Kita nak screen dululah, nak padan ke tak dengan pesakit ni, darah putih tu padan ke tidak, untuk jadi penderma tulang sumsum kan. Tapi bila kita minta adik-beradik tu bukan sebab sebab memang dari segi genetiknya kepadanan tu lebih tinggi kalau daripada adik-beradik seibu seayah. Jadi kita tanya dan dengan harapan mereka pun memberi to come forward dengan sukarela. Yes. Kan, nak donate kenalah sukarela. Jadi adik-beradiknya pun check lah. Tapi bukan saja tak padan, tapi berbeza sangat. Jadi kami buat nak cuba explain lah kenapa. Keluar pula cerita yang tidak diketahui sebelum ni, iaitu dia adalah bukan anak kandung. Pesakit ni bukan anak kandung. Tu adalah salah satu. Masa tu barulah parent reveal ke macam? Secara tertutup lah. Secara tertutup lah. Jadi kita buat siasatan sikit lah. Jadi patient tu macam mana? Macam dia dah lah ada kanser darah. Lepas tu tahu pula dia bukan anak kandung. Mesti ingat tak macam mana dia punya? Itu cabaran kita sebagai doktor kan. Kita berhadapan dengan cerita macam-macam, tapi I think yelah doktor kan, kita punya, that is not our strength lah. That is our strength. Yes. Maksudnya kadang-kadang kita ni pun takut terperangkap dalam emosi dia orang. Kita tak tahu nak buat apa ni kan. Dan saya amat so walaupun kita berhadapan dengan, this is real life story, real life situasi di mana di sinilah training kita sebagai doktor to handle confidential data, to handle bagaimana nak memberi maklumat secara diplomasi. Jadi kita still kena hormat kerahsiaan pesakit. Tetapi pada masa yang sama kita kena ada transparansi juga terhadap pesakit, kerana ini ada impact kepada transplant dia. Jadi kita terpaksa memberitahu pesakit tiada padanan. Tiada padanan. Jadi kadang-kadang orang yang adik-beradik seibu seayah pun tak padan juga. Ya, betul. Tak padan juga. Tapi bila kita tengok pattern HLA typing tu, adalah corak-corak. Corak padanan dia tu ada, cuma tak ngam. Tak ngam 10/10. Tapi dalam kes tadi tu macam tak ni langsung. Tak ngam langsung. Memang berbeza. Diorang tanya ke doktor kenapa, atau pesakit sendirilah. Kenapa tak ada sepadan langsung? Dari situ ke dia
mula. Jadi dapat tahu dari situ. Tetapi Macam mana diterima masa tu? saya mungkin tak boleh nak explain semua sekali ya, dia punya the complex emotion, tetapi pesakit alhamdulillah ketika itu boleh menerima takdir yang berlaku dan dia follow dengan kemo. Dia follow dengan kemo lah. Ketika itu kita belum ada the next transplant punya teknologi. Masa tu haplo ataupun yang kita pakai separuh tu belum yang separa tu belum nak establish kat Malaysia lagi ketika itu. Jadi pesakit kita rawat dengan kemoterapi sajalah ketika itu. And dia terima, tetapi of course it's not something easy for him to terima. Lepas tu saya ingat ada mungkin dalam setahun dua, tapi selepas itu rawatan tidak berkesan lah. Selepas itu macam kes yang I tu, in the end the next berita yang I tahu dia sebab dia tak dapat cari donor. Ubat pun masa tu pilihan ubat tak banyak macam sekarang. Betul. Masa tu cuma generasi pertama, kedua, third lah, generasi ketiga tak ada lagi. Jadi dia macam dah tak ada option sangat. Betul. Memang kena pergi transplant jugalah. Yes. Ya. Dia muda, jadi maksudnya kalau muda tu secara relatifnya insya-Allah kalau transplant tu akan berjaya kan. Tapi maksudnya saya ingat sangat cerita tu sebab dia bukan tak ada peluang nak pergi transplant, dia malah tak ada peluang untuk tahu yang dia tu ada penderma yang berpotensi. Ya. Macam kita sekarang ialah tak faham apa masalah keluarga ni kan. Kita selalunya bila dia kalau cerita yang indah tu, semua seorang kena kanser, semua very supportive. Ni kisah-kisah yang tidak indah ni yang kadang kita betul. Macam tak percaya kan. Macam selalunya kalau berdasarkan pengalaman saya sebelum ni, kalau kita nak cari penderma adik-beradik, ahli keluarga, selalunya kita akan buat satu sesi bersama adik-beradik lah. Macam just nak bagi informasi sedikit, bagi penerangan sikit. Masa tu dia belum lagi nak cakap dia nak buat ke tak, tapi kita akan panggil, kita bagi sedikit penerangan lah. Sebab kadang-kadang dia orang pun mungkin tak faham. Jadi bila tak faham, tak aware, dia tak faham proses. Dia tak faham kenapa doktor nak kenapa nak cari adik-beradik, tak boleh ke cari orang lain. Betul tau. Sebab penyakit kanser darah ni dia complicated kan? Complicated sikit. Yes. Okay.